rukun, iaitu setiap sudut bangunan Kaabah. Mereka kehabisan modal yang halal untuk membina Kaabah berdasarkan asas pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Ismail. Dengan itu, kawasan Hijr Ismail hanya dibina dinding yang rendah sebagai petanda bahawa kawasan tersebut termasuk di dalam kawasan Kaabah. Setelah selesai membina Kaabah dengan keluasan 18 hasta panjang dan lebarnya, iaitu keluasan bertambah sebanyak 9 hasta panjang dan lebar daripada keluasan asal. Mereka meninggikan pintunya daripada aras tanah sehingga terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya. Selepas itu, mereka ingin meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya. Ketika itu berlaku perselisihan pendapat di kalangan pembesar-pembesar mereka mengenai siapakah yang selayaknya meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Mereka berebut-rebut untuk meletakkannya sehingga hampir mencetuskan peperangan. Perbalahan tersebut berterusan sehingga memakan masa selama 4 malam. Lelaki tertua di kalangan Quraisy ketika itu ialah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, bapa saudara Khalid bin Al-Walid. Dia berkata, "Wahai kaum, kamu jangan berbalah. Lantiklah seorang yang kamu boleh terima keputusannya sebagai hakim." Mereka menjawab, "Kita akan menyerahkannya kepada orang yang pertama memasuki Kaabah." Orang yang pertama memasuki ialah Al-Amin SAW. Semua orang berasa lega kerana pengalaman mereka bersama baginda SAW diliputi dengan sifat amanah dan bercakap benar. Mereka berkata, "Ini Al-Amin, ini Muhammad. Kami bersetuju untuk melantiknya sebagai hakim." Mereka menyatakan persetujuan tersebut kerana mereka sentiasa menjadikan baginda sebagai hakim dalam masalah yang susah untuk diselesaikan. Apabila mereka menceritakan apa yang telah berlaku, baginda SAW menghampar serban sambil